Okey, dekat kau. Ada semua. Okey. Ya, sudah online dah. Starting live dah. Ending yang jom mengundi tu ada? Ya, tengah live dah. Coba cek di Facebook. Suruh orang lain cek boleh? Belum. Saya tutup sudah, saya punya data. Di sini sudah anu lah, sudah go live ke depan. Go live means? Sudah live. Assalamualaikum, salam sejahtera. Akhirnya menuju kepada hari kemuncak Hari Penamaan Calon untuk Pilihan Raya Umum Dewan Undangan PRU DU Sabah ke-17 berlaku pada hari ini pada 15 November 2025. Tarikh yang cukup bersejarah buat rakyat negeri Sabah selepas tempoh 5 tahun. Pastinya kita akan menjalani sekali lagi tempoh ataupun proses pilihan raya yang akan menentukan masa depan negeri dan juga rakyat di negeri Sabah. Apa yang kita nantikan? Siapakah calon yang akan ditempatkan di semua 73 kerusi Dewan Undangan Negeri Sabah. Untuk makluman juga, untuk proses penamaan calon hari ini melibatkan 25 kawasan ataupun kawasan parlimen, di mana di semua 25 kawasan parlimen ini akan ditempatkan ke semua kerusi-kerusi akan dipertandingkan di bawah parlimen masing-masing yang akan dijaga rapi oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya dan pastinya dikawal selia oleh pegawai pengurus pilihan raya di kawasan masing-masing. Dan hari ini saya ingin kongsikan bagaimana suasana di Pusat Penamaan Calon PPC Parlimen Tuaran P170 di Dewan Seri Sulaman yang diuruskan oleh pegawai pengurus pilihan raya Encik Ibrahim Terking. Untuk malam juga di kawasan Parlimen Tuaran P170 juga menempatkan 4 kawasan Dewan Undangan Sabah melibatkan N12 Sulaman yang dahulunya penyandang ialah Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinur. Seterusnya Dewan Undangan N13 Pantai Dalit, penyandang yang terkini adalah Datuk Jasni Daya, dan Dewan Undangan N14 Tamparuli yang juga disandang oleh Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah Datuk Seri Jahid Jahim. Seterusnya adalah Dewan Undangan yang keempat di Parlimen P170 Tuaran, iaitu di N15 Kulu, dan penyandang N15 Kulu ialah Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Datuk John Nissan Bangkuai. Untuk malam juga di keempat-empat kawasan Dewan Undangan Negeri ini melibatkan sekitar 17 ke 26 ribu pengundi dan secara keseluruhannya berjumlah 88 ribu pengundi di keempat-empat kawasan Dewan Undangan Sabah melibatkan pengundi biasa dan awal. Untuk makluman juga, sekitar jam 6 pagi sebenarnya penyokong daripada parti masing-masing sudah pun membanjiri perkarangan Dewan Seri Sulaman di sekitar pekan di Tuaran ini menjadi saksi bagaimana proses demokrasi ini berjalan dengan lancar. Hari ini juga melibatkan pegawai penguatkuasa, melibatkan Polis Diraja Malaysia PDRM dan juga Balai Bomba dan Penyelamat, dan termasuklah kaki tangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan perjalanan proses penamaan calon pada hari ini di seluruh kawasan sebenarnya berjalan dengan lancar. Antaranya boleh kita saksikan bagaimana kehadiran parti-parti ini, dan pastinya antara perkara yang diberi keutamaan adalah untuk semua penyokong-penyokong membudayakan sokongan yang bertoleransi dan juga tidak provokasi ke arah isu-isu yang sensitif dan boleh menimbulkan suasana yang tidak baik ataupun harmoni sepanjang proses penamaan calon ini berlangsung. Untuk makluman juga ke semua, pusat penamaan calon akan dibuka sebentar saja lagi pada jam 9 hingga 10 pagi bagi memberi peluang kepada calon untuk mendaftar bagi pilihan raya umum Dewan Undangan Sabah yang akan datang. Baiklah, selain daripada di sini di Tuaran, kita juga akan bersiaran langsung bersama dengan rakan saya di beberapa lagi lokasi pusat penamaan calon, dan kita akan bersama dengan rakan saya Sunday Grace Justimus yang kini berada di Parlimen Kota Kinabalu untuk melaporkan keadaan semasa pusat penamaan calon di Dewan Menara Hasil Kota Kinabalu. Silakan Sunday.
Terima kasih kepada rakan setugas saya Nuzuluddin bersiaran secara langsung bersama saya dari Dewan Menara Hasil Kota Kinabalu, lokasi rasmi pusat penamaan calon bagi pilihan raya Dewan Undangan Sabah ke-17 bagi kawasan Parlimen Kota Kinabalu. Jadi seawal pagi tadi, suasana di sekitar kawasan penamaan calon ini mula dipenuhi petugas dan penyokong yang hadir untuk memberikan sokongan kepada calon masing-masing, dan kehadiran mereka dikawal rapi oleh pihak Polis Diraja Malaysia dan rela bagi memastikan keselamatan sentiasa terjamin sepanjang proses penamaan calon ini berlangsung. Jadi untuk makluman, Parlimen Kota Kinabalu merangkumi 3 kawasan Dewan Undangan Negeri iaitu N19 Likas yang mempunyai 19,100 pengundi berdaftar dan N20 Api-Api dengan 17,782 pengundi yang sebelum ini disandang oleh Datuk Christina Liu yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah. Manakala N21 Luyang dengan jumlah pengundi tertinggi iaitu 35,262 orang disandang oleh Datuk Po Jingje, Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Sabah. Jadi secara keseluruhannya, seramai 72,144 orang pengundi biasa dan awal berdaftar di bawah 3 kawasan DUN ini. Dan untuk makluman juga, Polis Daerah Kota Kinabalu telah melaksanakan penutupan dan lencongan jalan bagi kawasan yang terlibat di sekitar Dewan Menara Hasil bermula 15 November jam 12.30 malam hingga 12.30 hari ini. Jadi orang awam dinasihatkan merancang perjalanan awal dan patuhi arahan polis. Bagi proses penamaan calon juga berlangsung dari jam 9 hingga 10 pagi ini, dan borang calon diserahkan untuk disemak dan pengesahan oleh pegawai pengurus pilihan raya, dan selepas semakan, senarai calon layak bagi 3 DUN akan diumumkan. Jika tiada bantahan, senarai rasmi dimuktamadkan dan pada akhir sesi ini. Dan suasana semasa juga keadaan di sekitar Dewan Menara Hasil kekal terkawal dengan suasana meriah dan disiplin, dan penyokong parti juga membawa spanduk dan bendera di bawah pemantauan ketat pihak keselamatan, dan juga pihak pasukan media turut berada di lokasi untuk membuat liputan dan mendapatkan maklumat menjelang pengumuman rasmi ini. Selesai pengumuman calon nanti, tempoh berkempen akan bermula selama 10 hari sebelum pengundian awal dijadualkan pada 25 November dan pengundian biasa pada 29 November ini. Jadi sepanjang tempoh ini, Suruhanjaya Pilihan Raya mengingatkan semua calon dan penyokong untuk berkempen secara berhemah dan mematuhi undang-undang pilihan raya serta menjaga keharmonian antara masyarakat, pelbagai kaum dan agama. Demikianlah laporan dari Pusat Penamaan Calon Parlimen Kota Kinabalu, Dewan Menara Hasil. Ikuti perkembangan terkini pilihan raya Dewan Undangan Sabah ke-17 hanya di platform rasmi Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sabah. Saya Sandi Grace melaporkan untuk Japen Sabah dan saya serahkan kembali kepada rakan setugas saya Nuzuluddin. Baik, terima kasih sahabat saya Sandi Grace yang berada di Dewan Menara Hasil Kota Kinabalu untuk melaporkan pusat penamaan calon di Parlimen Kota Kinabalu. Baiklah, untuk tadi sebenarnya kita saksikan perarakan masuk penyokong-penyokong di Tuaran misalnya. Kita dapat saksikan deretan bendera-bendera panji yang dikibarkan daripada Gabungan Rakyat Sabah GRS, Barisan Nasional, Warisan UPCO Star. Mungkin ada sebenarnya calon-calon daripada Parti Bebas juga menghadirkan diri untuk mencalonkan bagi pilihan raya umum Dewan Undangan di Parlimen Tuaran ini, melibatkan 4 tadi sebenarnya kawasan Dewan Undangan Negeri, melibatkan N12 Sulaman, N13 Pantai Dalit, N14 Temparuli dan N15 Kiulu. Suka juga diingatkan hari ini di semua proses penamaan calon untuk melancarkan proses pilihan raya umum Dewan Undangan di Negeri Sabah melibatkan juga 10,000 anggota polis akan bertugas bagi memastikan kelancaran PRN Sabah yang bermula hari ini untuk penamaan calon sehinggalah 25 dan 29 November untuk pengundian biasa dan juga undi awal. Baiklah, selepas kita di Kota Kinabalu, kita ingin bersama lagi rakan saya berada di Dewan Masyarakat Keningau untuk Parlimen Keningau bersama rakan saya Nizwan Daini melaporkan perkembangan tinggi bagaimana proses penamaan calon di sana. Nizwan, silakan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih rakan setugas Nuzul. Baiklah, kita sekarang ini melaporkan secara langsung dari Dewan Masyarakat Keningau di mana suasana hari ini penamaan calon bagi pilihan raya umum Dewan Undangan Sabah yang ke-17 berlangsung dengan penuh semangat pada pagi ini. Baiklah, seawal jam 7 pagi tadi, kawasan sekitar Dewan mula dipenuhi oleh penyokong pelbagai parti politik yang datang dari seluruh kawasan Keningau. Mereka membawa spanduk, poster dan juga bendera masing-masing lah
untuk memberi sokongan dan juga semangat kepada calon yang akan menyerahkan borang pencalonan. Okey, untuk maklumat semua, pihak polis dan juga Suruhanjaya Pilihan Raya SPR turut kelihatan mengawal keadaan bagi memastikan suasana kekal aman dan terkawal. Laluan utama ke Dewan juga dipantau bagi memastikan tiada sebarang kesesakan dan juga provokasi berlaku. Okey, proses penyerahan borang pencalonan dibuka tepat jam 9 pagi sehinggalah jam 10 pagi. Antara parti yang akan dijangka bertanding di kawasan ini termasuklah parti gabungan-gabungan yang besar seperti Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Parti Kesejahteraan Demokrati Masyarakat, Warisan, Parti Solidariti Tanah Airku dan juga calon bebas. Sebentar lagi berlangsungnya pegawai memeriksa dokumen pencalonan yang akan dikemukakan oleh para calon. Pengumuman rasmi senarai calon yang layak bertanding dijangka dibuat oleh pegawai pengurus pilihan raya daerah Keningau sejurus selesai proses penamaan semakan selesai sekitar jam 11.30 hinggalah 12.30 hari. Okey, selesai pengumuman calon nanti, tempoh berkempen akan bermula selama 10 hari sebelum pengundian awal dijadualkan pada 25 November pada hari Selasa dan juga pengundian biasa pada 29 November hari Sabtu. Sebagai makluman, kawasan Parlimen P180 Keningau mempunyai 93,153 pemilih yang berdaftar yang meliputi kawasan DON N39 Tamunan, N40 Bingkur dan juga N41 Liawan. Itu sahaja laporan terkini dari Dewan Masyarakat Keningau sepenuh hari penamaan calon pilihan raya undangan Sabah yang ke-17. Dari Keningau, saya Nizwan Daini melaporkan kembali kepada rakan tugas Nuzul. Terima kasih. Baik, terima kasih rakan saya Nizwan Dani yang berada di Dewan Masyarakat Keningau atas perkembangan semasa proses penamaan calon di Parlimen Keningau. Sebentar saja tadi, sekarang ini jam 9 pagi, sebenarnya pengawai pengurus pilihan raya telah pun mengumumkan pusat penamaan calon sudah pun dibuka dan sekarang ini saya berada di Dewan Seri Sulaman di mana saya boleh saksikan calon-calon sebenarnya. Kamera kalau boleh panning di belakang saya keadaan ketibaan calon-calon yang akan mendaftar bagi proses pilihan raya umum Dewan Undangan Sabah di Parlimen Tuaran khasnya, dan saya rasa ini juga peraturan yang sama berlaku di semua pusat penamaan calon di seluruh negeri Sabah, di semua 73 kawasan Dewan Undangan Sabah untuk PRU Sabah ke-17. Baiklah, untuk makluman juga calon-calon yang telah membayar deposit bahan kempen pilihan raya adalah tertakluk juga kepada Akta Kesalahan Pilihan Raya 1955 kurangan Akta 5 dan Undang-Undang Kecil PBT, di mana mereka ini perlu juga melibatkan justru daripada situ juga justru JSPR menyeru kepada bakal calon dan parti politik yang terlibat agar sentiasa mematuhi undang-undang peraturan, tata etika dan arahan-arahan yang dikeluarkan oleh SPR, PBT dan PDRM bagi memastikan proses penamaan calon yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar. Peringatan mesra untuk semua masyarakat negeri Sabah. Undi awal akan berlangsung pada 25 November dan undi biasa melibatkan 1.7 juta pengundi di seluruh negeri Sabah berusia 18 tahun ke atas akan bermula pada 29 November. Suka untuk diingatkan kepada masyarakat untuk menyimak semula maklumat tempat pengundi anda di laman sesawang ataupun aplikasi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Setakat ini saja, ini perkembangan yang dapat kami bawakan untuk hari pertama proses demokrasi ini di Pusat Penamaan Calon Dewan Seri Sulaman di Parlimen Tuaran. Kita masih sama-sama menyaksikan siapakah calon yang akan bertanding di kesemua 73 Dewan Undangan Negeri Sabah. Pastikan jalankan proses demokrasi dengan penuh tata tertib dan juga berbudaya untuk perkembangan demokrasi yang lebih baik, inklusif dan juga menyeluruh. Sekian sahaja laporan daripada kami Jabatan Penerangan Negeri Sabah untuk Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Sabah ke-17. Hai, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pilihan Raya Umum DUP Sabah yang ke-17 semakin hampir. Inilah masanya kita menentukan masa depan negeri Sabah. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, sama-sama kita tunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia yang prihatin. Jom kita mengundi. Setiap pilihan kertas undi bukan sekadar tanda sokongan tetapi mewakili suara anda untuk membina Sabah yang unggul dan sejahtera demi menyumbang ke arah pembangunan yang inklusif,
Ayo keluar mengundi pada hari yang ditetapkan. Boy ka pengundi, may liray manhaling tumo, kapo am tutumo inggalan mino, ralaman rasmi no SPR Malaysia ra www.spr.gov.my. Rayus no, talandain mi kapion inggalan mino, mayara intok miangondi no. Kapasyon mi matong, ivito IC inggalan mino, sumuhut yararahunu ulun anunutun ra SPR. Tanaw mengundi montok PRU dan sabait ko hopadom turu, pohoroon untuk tanaw ko onom, duo na hopadom siam, tulan ko hopadom iso, tahun 2000 na hopadom 5. Bak, kada olingay tanaw diti, angatay sontok paganakan, tambalut om nogi sombol di koyu, sumuliwan mo giamong mongoy pengundi. 记住，沙巴的未来取决于我们所有人，奋起吧，履行你们权利和责任，来投票，你们的声音，我们的未来。 Untuk maklumat seterusnya, posok laman sesawang www.spr.gov.my atau pentak laman media sosial rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Selamat mengundi, Sabah memilih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pilihan Raya Umum